Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi semua dalam rancangan Cik Cak Ramadan TV PSS SK Besar dalam episod 7. Saya Ahmad Zafran dan rakan saya pula Amal Firas. Temu kita pada hari ini ialah Ustazah Nur Jarina binti Qasim. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang Ustazah dalam Cik Cak Ramadan. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah Ustazah sihat. Kamu dua sihat? Alhamdulillah, kami juga sihat. Alhamdulillah. Ustazah, hari ini kita akan bercicak tentang peristiwa penting yang di dalam bulan Ramadan. Boleh Ustazah ceritakan peristiwa-peristiwa penting dalam bulan Ramadan tersebut? InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi terima kasih Ustazah ucapkan kepada kamu berdua kerana sudi jemput Ustazah dalam program Cik Cak Ramadan. Jadi sebenarnya dalam bulan Ramadan ini ada banyak peristiwa penting yang berlaku. Jadi Ustazah cuma nak senaraikan ada 7 perkara yang berlaku dalam bulan Ramadan. Okay, yang pertama berlakunya perang Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Okay, yang kedua berlaku macam tadi kita dengar nuzul Al-Quran kan. Hari ni hari nuzul Al-Quran, betul tak? 17 Ramadan tahun ke-610 Masihi. Yang ketiga pembukaan kota Mekah atau Fatuh Mekah pada 10 Ramadan. Okay, tahun yang ke-8 Hijrah. Yang keempat kewafatan isteri Nabi. Nama apa isteri Nabi? Sayyidatina Khadijah. Isteri yang Rasulullah sangat sayang kan. Isteri Rasulullah Khadijah ni wafat pada tahun yang ke-10 kenabian dan 10 Ramadan juga. Kan? Okay. Yang kelima kewafatan Khalifah Umar Abdul Aziz pada 20 Ramadan tahun ke-101 Hijrah. Yang keenam peperangan Anjalut pada 25 Ramadan tahun 658 Hijrah. Dan yang ketujuh pembebasan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Di Palestin kan, pada Ramadan tahun 583 Hijrah. Ustazah, betulkah perang Badar merupakan perang pertama dalam sejarah Islam? Ya, betul. Pandai pun kan, cantik soalan tu. Jadi perang Badar ni dia berlaku pada tahun kedua Hijrah Rasulullah SAW. Jadi perang Badar ni merupakan perang yang pertama dalam Islam, yang mana perang ini berlaku dalam bulan Ramadan. Bayangkan kita ni dalam keadaan puasa, dalam keadaan kita letih kan. Tapi pada zaman Rasulullah ni berlaku perang Badar kan. Dan perang Badar ni dipanggil perang Badar Kubra nama dia kan. Dan perang Badar ni dia berlaku pada tahun kedua Hijrah pada 17 Ramadan, yang mana tentera Islam 313 orang, manakala tentera musyrikin 1000 orang. Ramai kan. Kalau kita tengok nisbah dia tu memang mestilah yang tentera Islam akan kalah kan. Tapi disebabkan pertolongan Allah, tentera Islam menang. Sebab kita yakin dan kita percaya pertolongan Allah pasti ada untuk orang-orang yang ingin yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan strategi dalam perang Badar ni, Rasulullah telah meminta sahabat-sahabat mengepung kawasan air tempat tentera musuh kan. Nak cari air tak boleh, sebab bila tentera Islam kepung, jadi mereka tak ada sumber air untuk minum. Jadi mereka pun kalah dalam perang tersebut. Terima kasih Ustazah atas perkongsian. Sama-sama. Ustazah, boleh Ustazah kongsikan pula berkenaan nuzul Al-Quran? Apakah maksud nuzul Al-Quran itu? Okey, baik. Nuzul Al-Quran merupakan hari penurunan Al-Quran kan. Jadi macam hari ini bukan hari ini turunkan Al-Quran. Masa zaman Rasulullah lah kan, pada 17 Ramadan tahun 610 Masihi kan. Dan nuzul Al-Quran ni berlaku pada bulan Ramadan di mana? Di Gua Hira. Bagus kan, di Gua Hira. Dan pada ketika tu ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq. Pandai pun, surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Bagus anak-anak Ustazah. Okey, jadi dalam surah ni
ayat pertama Iqra kan. Jadi sebab itulah pentingnya kita kena membaca kan. Sebab dalam Islam ni dia pentingkan kita membaca. Kalau kita tak membaca, kita akan lama-lama kita akan jadi tak reti lah. Sebab kunci nak ilmu tu adalah membaca. Penting kita kena membaca. Okey, baik. Terima kasih Ustazah atas perkongsian. Ustazah, saya Amal Zafran dan rakan saya Muhammad Amal Firas mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam rancangan Cik Cek Ramadan episod 7 ini. Baik, sama-sama. Selamat puasa Ustazah. Ya, selamat puasa juga. Dan di kesempatan ini juga Ustazah nak mengucapkan selamat puasa kepada kamu berdua. Kan, selamat puasa kepada seluruh warga SK Labu Besar dan juga semua muslim-muslimat di mana saja anda berada. Terima kasih semua. Jumpa lagi.